Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita di Pusat Rawatan Darul Kifalah, Puncak Alam. Saya bersama dengan salah seorang pesakit yang mana kita dah pernah buat podcast sebelum ni mengenai masalah rahim dan juga masalah ovari bengkak. Jadi hari ini pesakit datang untuk buat susulan dan feedback yang kita terima secara bertulis dekat sini, kan? Ada perubahan. Jadi perut yang membengkak tadi tu, rahim yang membengkak tadi tu semakin lembut, kan? Jadi kat situ kita nampak dia punya kemajuan dalam proses rawatan. Jadi Acik, apa yang Acik rasa sebenarnya selepas rawatan hari tu? Rasa selesa lah, tak macam dulu. Okey, jadi perut tadi tu? Perut pun dah lembut sikit. Dah lembut sikit. Jadi ada perubahan lah ya, daripada rawatan yang pertama ke hari ni. Alhamdulillah. Okey, jadi itu pengakuan jujur daripada pesakit kita yang mana selepas rawatan di rawatan Pusat Rawatan Darul Kifalah terdapat perubahan yang drastik jugalah berbanding sebelum ni. Jadi mana-mana ahli masyarakat yang ada masalah bab kewanitaan tadi, masalah rahim, ovari, sistem peranakan, boleh datang ke pusat rawatan kami. InsyaAllah kami sedia membantu.